Nama aku Zamil. Setiap pagi, aku akan tunggang motor ni ke sekolah. Dari luar, nampak biasa. Pelajar rajin, sentiasa awal dan sentiasa bersedia. Tapi, apa yang orang tak nampak, dalam kepala aku penuh dengan bunyi yang tak pernah berhenti. Tekanan nak kekal cemerlang, nak puaskan hati semua orang, nak jadi baik sepanjang masa. Kadang-kadang, aku rasa aku cuma hidup ikut rutin. Bangun, sekolah, belajar, senyum, balik, tapi kosong. Tapi hari ini, aku nak beritahu diri sendiri. Tak apa kalau tak okey. Tak apa kalau aku rasa penat. Tak apa kalau aku nak menangis. Yang penting, aku tak berhenti cuba. Sebab aku tahu, walaupun aku belum okey sekarang, suatu hari nanti, aku akan sampai juga ke tempat yang aku tuju. Zamil, aku nak kerja teknologi. Nak pinjam boleh tak? Aku pun tak siap lagi ni, Zain. Kau tak siap lagi? Aish, takkan kau tak siap lagi? Biasa kau dah siap dulu lah. Kau ni kedekut Makin lama makin tengok kau ni makin stres Kalau macam gini kau punya perangai, silap-silap kau takkan berjaya. Kau gagal tau tak? Zamil, awak okey ke? Dia tengok macam awak ada masalah je. Dia tadi awak tak fokus belajar. Kalau ada masalah, bagilah tahu cikgu. Setakat ni cikgu, saya rasa macam tak ada masalah. Okey semua, terima kasih sebab bagi kerjasama untuk kelas hari ini. Tugasan yang cikgu bagi tu jangan lupa untuk siapkan. Next class kita bincang untuk part masing-masing. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Muzamil, tunggu kejap. Cikgu nak cakap. Ya, cikgu. Kamu yang betul-betul okey ke? Cikgu tengok kamu dah lain dah sekarang ni. Prestasi kamu menurun. Saya rasa saya penat sikit, cikgu. Mungkin saya ada fikir masalah lain. Faham? Tak apalah. Kalau kamu ada masalah, terus datang bagi tahu cikgu. Mana tahu cikgu boleh tolong. Okey, terima kasih, cikgu. Zamil, kau okey tak? Daripada kelas lagi aku tengok kau tak okey je. Aku okey je, tapi macam ada masalah sikit lah. Dia cerita dengan aku, kita kan member. Tapi takut kau tak faham pula. Lah, kalau kau tak nak cerita dengan aku, kau pergi lah jumpa Ustaz Azhan sana. Dia kan cikgu kaunseling kita. Tapi aku tak percaya sangat cikgu kaunseling ni. Kau jangan macam tu. Cikgu kaunseling kan bagi nasihat kat kita. Kau pergi je jumpa dia. Belum cuba belum tahu kan. Tak apa, nanti kalau aku okey sikit, aku pergi lah jumpa cikgu kaunseling tu. Okey lah, aku gerak dulu. Awak tahu tak yang yuran sekolah Zamil belum bayar sampai sekarang tau. Surat peringatan dah 2 kali tau sampai. Saya tahu. Awak tak payah ulang banyak kali boleh tak? Saya tengah fikir cara nak bayar ni. Fikir? Awak dah fikir dari bulan lepas lagi. Sampai bila? Tunggu Zamil kena panggil depan perhimpunan baru nak bertindak. Saya cakap saya akan uruskan kan? Awak tak boleh sabar sikit ke? Semua benda awak nak marah, nak desak. Saya desak sebab awak diam je. Bila bab belanja rumah, awak berkira. Bila bab lain, awak laju je keluar duit. Awak masukkan apa sekarang ni? Saya keluar duit untuk apa yang perlu je. Jangan tuduh sembarangan. Saya tak tuduh. Saya cakap apa yang saya nampak. Setiap bulan perkara sama. Saya
Yang penting saya fikir pasal anak-anak je. Kalau macam gini kau punya perangai, silap-silap kau takkan berjaya. Kau gagal tak? Cikgu tengok kamu dah lain dah sekarang ni. Prestasi kamu menurun. Zamil, saya dengar sejak kebelakangan ni awak ada banyak masalah. Betul ke? Awak boleh cerita kat saya? Mana tahu saya boleh bantu. Betul cikgu. Ya, betul cikgu. Sekarang ni saya ada banyak masalah. Kalau dekat rumah, mak ayah saya selalu gaduh pasal tanggungan saya. Kalau dekat sekolah pula, Zahin tu asyik bully dengan kacau saya je kerja. Tak apalah Zamil. Sekurang-kurangnya awak dah berani nak meluahkan perasaan awak dekat saya. Tak apa. Selepas daripada ni, kita akan cuba cari jalan penyelesaian sama-sama. Selepas berjumpa dengan guru kaunseling, aku mempunyai tekad yang lebih tinggi untuk berubah. Lama-kelamaan, aku dapat membuang segala perkara negatif yang berlaku dalam diri aku dan mengembalikan semula versi diri aku yang terbaik. Assalamualaikum, Ibu. Zamil, Baik. okey belum? Aku macam biasa lah. Kau okey. Oh, kau macam mana? Kau punya masalah dah settle? Saya dah settle lah. Okey, baik. Kau pun macam happy.